Bukannya dia tak tahu bila ini X bercampur dengan Y, kemudian kuasa 2 bahagi 3, punca kuasa 4, jadi apa tak tahu. Cuba je lah tengok. Tidak tuan-tuan dan puan azakumullah. Allah tahu bentuk apa yang Allah nak hasilkan dan Allah tahu bagaimana untuk menghasilkan, menciptakan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Kalla bal tukadzibuna biddin. Okey, ada satu hadis daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seorang lelaki dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki ini, "Inna imraati waladat ghulaman aswad." Isteri aku melahirkan seorang bayi yang hitam. Sedangkan lelaki tadi dan juga isterinya tidaklah hitam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min ibil?" Ada tak engkau memelihara unta? Maka kata lelaki tadi, "Naam, ya aku ada memelihara unta." Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Fama alwanuha?" Unta engkau tu warna apa? Kata lelaki tadi, "Humar." Merah-merah sikit. Qala fahal fika min awraq? Ada tak mana-mana unta engkau tu warna kelabu? Kata lelaki tadi, qala na'am, ada. Fa anna ataha dhalik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana pula unta engkau warna merah-merah, tapi ada one of them yang berwarna kelabu. Langsung tak ada kena-mengena dengan merah. So macam mana boleh jadi macam tu? Maka kata lelaki tadi, asa ayyakuna naz'ata 'irq. Boleh jadi unta tu warna grey tadi tu, warna awraq, warna kelabu tadi tu adalah daripada nasabnya yang lain-lain, maksudnya atuk dia ke, moyang dia ke, pakcik dia ke, boleh jadi yang begitu, kata lelaki tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha asa ay yakuna naz'ata 'irq. Dan begitu juga dengan bayi yang kau baru dapat tadi, dia itu boleh saja datang daripada jen keturunan-keturunan kau yang lain. Atuk engkau ke, pakcik engkau ke, sepupu ayah engkau ke, dia boleh jadi begitu. Maka kita pun boleh tengok dalam adik-beradik kita, ada tiba-tiba satu orang yang lain. Dalam adik-beradik mak kita, ada satu makcik kita yang tak kena pun dengan muka mak kita, tak kena pun dengan muka atuk kita. So begitu keadaannya. Dia bukan muka lain dia, automatik anak luar nikah. Dia bukan begitu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan selepas kalian tahu yang Tuhan itulah Tuhan yang menciptakan kalian, yang menyempurnakan ciptaan ke atas kalian, yang adil ke atas kalian, dan menciptakan kalian daripada bentuk yang Dia mahukan. Bukannya Dia tak tahu bila ini X bercampur dengan Y, kemudian kuasa 2 bahagi 3, punca kuasa 4, jadi apa tak tahu. Cuba je lah tengok. Tidak tuan-tuan dan puan azakumullah. Allah tahu bentuk apa yang Allah nak hasilkan dan Allah tahu bagaimana untuk menghasilkan, menciptakan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian ketahuilah, kalian ini orang-orang yang ingkar, yang kufur, dan ini disebutkan di atas. Kalau kita tengok balik ayat di mana Allah Subhanahu wa taala sedang memfokuskan kepada golongan yang gharraka bi rabbikal karim, yang sengaja melalaikan ataupun mengabaikan Tuhan kalian yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan golongan ini adalah golongan yang sengaja mendustakan hari pembalasan, biddin. Hari pembalasan, hari kiamat dinamakan sebagai hari Yaumuddin, hari agama. Dan ad-din di sini adalah satu agama, hari satu agama, merujuk kepada pada hari itu hanya satu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah.
yakni siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bila sebut tentang jalan yang lurus, there's no other way, tidak ada jalan lain except Islam. Islam is the only way. Jalan satu-satunya jalan adalah Islam. Dan Islam yang bagaimana? Islam itu adalah Islam yang menepati apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah pernah sama-sama rujuk kepada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hari kiamat diambil orang di kanan dan kiri Nabi. Kemudian Nabi kata, ashabi ashabi ya Rabb. Itu adalah sahabat aku, itu adalah sahabat aku, wahai Tuhanku. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan selepas peninggalan engkau. Mereka mencipta agama, mereka reka amalan dan mereka mengatakan itu adalah agama. Sedangkan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Aisyah, man ahdatha fi amrina wa hadha laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mereka reka dalam urusan kami sedangkan ianya bukanlah daripada kami, yakni dalam bentuk ibadah ataupun agama, maka apa yang mereka kerjakan itu adalah tertolak. Maka tidak ada cara ataupun agama yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Bila Nabi tidak mengajarkannya, kemudian datang satu tok syekh mengajarkan sesuatu dan mengatakan ini adalah agama. Hari kiamat juga dinamakan sebagai ad-din kerana hari itu hanyalah satu agama sahaja yang diterima di sisi Allah, iaitu agama yang dibawa oleh para anbiya. Semuanya sebenarnya adalah agama yang satu, bukannya tukar-tukar agama, tidak. Syariat, kaedah sahaja berbeza mengikut kaum, tetapi agamanya tetap sama. Agamanya tetap sama. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u